Alright gang, hari ni aku berada di satu kawasan iaitu Forest City ya. Oleh kerana ada seorang kawan ajak masuk kawasan sini untuk memancing lah. Ya, nak masuk sini perlukan ada orang penghuni lah di kawasan. Ada kabel lah, ada penghuni lah kira. Kena ada orang yang menetap di kawasan Forest City ni lah. Tapi aku tak tahulah dia duduk bangunan mana. Ni ke? Ya, sekarang ni aku tengah menunggu dia datang lah untuk pick up kita orang dan terus pergi ke lokasi spot memancing. Okey, nanti aku akan update lah di sana lah. Ya. Alright. Sebelah ada di depan. Semalam dia buat video ke kan? Macam dekat je. Maintenance sini bukan biasa-biasa maintenance sini. Keras ya. Kena bayar maintenance. Bunggu ni. Ni ada benda bawah ni. Oh, parking dah. Ni parking. Bunyi kat sini. Ni. Ada pokok tu. Okey. Ke mana tunjuk ah? Pergi. Mundur. Legak. Boleh ke mana? Sini ke mana? Pok ni ah? Ha? Mana jaring? Macam kau tahu jaring? Tong tu. Itu jaring apa tu? Tak tahu dia. Akak ni mati pun takkan dia yang balik. Itulah. Aku pergi komputer ke? Okey sini lah, sini. Ni nak bawah pokok dah. Oh, bukan. Sini. Boleh? Boleh? Enggak, siang susah. Oh. Itu pun tipu lah. Cakap dia blok mana blok. Oh, kau bukan blok kau ni? Okey, baik. Aku dah sampai dah lokasi ni. Ya. Tempat Forest City punya lah. Ni member yang penghuni yang duduk Forest City ni, dia bawa aku masuk. Kena ada orang dalam lah, boleh orang masuk dulu. Oh, tengok dia punya bangunan dia. Ni kondo lah. Tak kondo lah. Nak minum kelapa? Kait nak minum kelapa? Banyak. Okey, sekarang kita set up dulu. Member ada bawa road pantai. Kita nak tengok macam mana road pantai pergi dia. Okey, aku tunjuk sikit view dia. Macam berada dekat satu kawasan yang lain lah, agak lain lah. Oh, ni laut dah luas. Okey. Singapura. Betul? Betul, depan Singapura. Okey, depan ni Singapura. Ni Singapura. Okey. Ni PTP. Ni PTP gang. Okey. Alright. Apa-apa hal, kita set up dulu barang. Kita nak try tengok ada tak hasil di sini. Alright. Okay, stay tune ya. Ni ada peti dia buat kan. Memang gantung member satu. bagi gang, member bagi. Macam mana pasang? Ajar. Okay, ni nama dia Full Lyric. Buat sini apa? Buat sini. Kali tak? Dia ada dua. Satu Full Lyric, satu Full Lyric. Tapi kita nak suruh check try yang ni. Okey, macam mana? Kau udang. Yang ni udang hidup. Yang ni dia ada pelampung. Kau tengok. Kenapa kat sini saya suruh pakai macam ni? Ketam banyak kan? Saya cakap ni tadi. Sini banyak ketam. Sini banyak ketam kacau umpan. Kalau ni tu yang habis umpan kau tadi, Ustaz. Ni ketam banyak. Cangkuk umpan. Bila dah tak boleh, biar je. Nanti dah jangkut umpan. Masuk sini. Ni masuk batu. Tapi kalau boleh pakai kili. Okey. Kili. Cangkuk yang hitam ni, dia pergi dekat main line. So nanti bila dia jatuh, dia akan lepas. Dia akan lepas macam tu. So ni, dia akan terapung. Yang ni, ni Full Lyric. Yang ni Full Lyric. Yang ni cikgu punya. Okey, kau nak try? Okey. Mari. Yang ni beza sikit cikgu. Beza, apa beza pula ni? Yang tu full special tu ni. Full Lyric. Yang macam Yang ni kita panggil
Yang tu betul lah. Yang tu puli rig. Yang ni puli dropper rig. Dropper. Jadi kawan dapat pari tu pakai ni. Okey. Bagi rod kasar sekali. Boleh. Siapa ada rod panjang pakai ni sedap. Betul. Pakai plastik. Hospital lah betul. Okey. Yang ni beza dia sama juga. Hitam ni bagi mainline. Tapi perasan tak yang tu dia ada mata. Yang ni mata dia macam ni. Oh. Okay. Lepas tu dia ada cangkuk macam ni. Yang ni sama juga. Tapi dia sebenarnya nak pakai klip biru. Tapi klip biru tu tak sampai lagi lah jari. So saya buat macam ni. Sama juga. Ada loop ni. Yang tu sama ada loop. So loop ni masuk kat bawah. Masuk sini. Yang ni ada dia punya cangkuk. Masuk kan ni. So nanti kalau udang umpan jatuh Dia turun, dia naik. Jatuh, dia akan turun macam ni. So ni batu. So kalau kat dalam air tu dia macam ni. Okey, jom try. Orang dah bagi kita try. Melang sambung dengan sini. Kawan kita akan membuat balingan pertama sekali. Oh, macam tu cara dia. Udah hidup dah kopek tu? Okey. Lain macam babe. Sampai Singapura ah. Tak turun lagi. Okey. Singapura. Nanti dia jatuh dalam air, dia akan terlepas. Macam mana ni tali semua bersilang ni? Ni. Tak apa. Oh, sampai Singapura. Tak jauh. Macam mana dia tahu ikan dia tarik? Tak. Okey, umpan kita habis lah ni. Confirm lah ni. Yang ni. Tak lama tak? Ni. Mata kecil. Alamak, nak kena buat perambut lah. Ada? Okey, boleh? Habis. Okey. Ada. Pari. Pari. Oi, lain macam weh, lain macam. Action. Okey, ada dah goyang-goyang. Ada. Tak ada kena. Ingat dah. Aku tak tengah geram ni. Aku geram ni. Terus sebat. Tu lah. Oh, saya weh. Buka sikit lah. Kenalah dengan rod kecil ni. Apa tu? Usah. Janganlah ikut aku datang sini. Ya Robi. Sangkut badai. Aduh.
Macam main toman tu. Wah, cikgu. Lain macam. Lain macam sangkut badan lah. Ustaz tengah main-main. Dia main aku rentap tengah badan tu. Apa? Dia sudah main, geng. Tak gumpau. Aku datang sini tak gumpau. Tapi kalau ada ustaz, Ha. ada tu. Oh, macam tu lah. Aduh. Macam nak lepas dia ni. Tak reti ni. Dia biasa orang baru ni. Aduh. Nak lepas dia. Jaga. Aku belum pernah kena lagi ustaz. Oi, demam. Marah sungguh kaya. Aduh, ampun. Marah sungguh kaya entak tu. Tak ada. Aduh, gumpal berdarah lagi lah.